Berani kerana benar, you fight until the end. Saya nak sebut lagi, menariknya kes ini adalah bagaimana YB Syed Saddiq ini memberikan contoh kepada kita semua sebagai pemimpin, sebagai anak muda, yang mana kalau you berani kerana benar, you fight until the end. Ini adalah contoh yang kita boleh ikut, iaitu tidak pernah memberi alasan sakit walaupun satu hari pun. Tidak ada satu hari pun beliau skip mahkamah. Mahkamah yang skip ada sebab oleh kerana pendakwa raya yang memberi alasan sakit tekak. Ini lagi pelik. So ini adalah satu benda yang betul-betul kita boleh memberikan contoh. So saya nak memanggil rakan-rakan kita semua untuk sama-sama bersolidariti pada hari Khamis ini dan hari Jumaat ini di Mahkamah Palace of Justice di Putrajaya. So siapa-siapa yang berkesempatan boleh hadir untuk bersolidariti dan memberi sokongan kepada YB Syed Saddiq. Yap.